Orang confirm takut. Kalau tiba-tiba semua orang jual balik emas kepada public gold, mampu ke public gold beli semua tu? Orang confirm takut. Sama macam orang takut bila bank tak cukup duit, bila semua orang nak keluarkan sekaligus. Tapi realitinya, tak semua pelanggan akan jual pada syarikat terus pun. Ada yang akan jual kepada orang persorangan atau jual kembali kepada dealer ataupun jual di kedai lain. Kelebihannya adalah bila jual kepada orang lain mungkin akan dapat harga yang lebih tinggi. Tengok kepada tawaran yang diberikan. Kalau saya cukup modal pun, saya sendiri sanggup untuk beli emas yang akan dijual oleh penyimpan emas saya. Worst case scenario, ada network dealer yang sangat aktif. Kalau ada yang nak jual, confirm ada yang akan beli balik. Nak tahu macam mana sistem jual balik emas yang mudah dan pantas ini berfungsi? PM saya untuk saya tunjukkan step by step.